atau kanak-kanak autism. Jadi, adakah jika desain terlebih dahulu, adakah pelengkap itu, adakah itu sebagai pelengkap? Tidak. Itu pada saat itu dia adalah pengganti mutlak atau salah satu jambatan komunikasi mereka pada hari ini adalah cacat definisi. Jadi hujah pertama kami iaitu komunikasi sosialisasi pada asas utama pendidikan inklusif dalam dirajah pada abad 21. Konsep inklusif bukanlah pilihan tetapi tanggungjawab. Kita berhadapan dengan kanak-kanak berkebutuhan khas seperti kanak-kanak autism dan kanak-kanak pilih. Bagi kumpulan ini, komunikasi sosialisasi seperti coaching, eye contact dan visual cue adalah bahasa utama mereka. Menurut pakar, sebelum bayi menyebut perkataan mama, mereka menggunakan komunikasi bukan lisan untuk menyatakan hasrat. Kalau kita sebut contoh daripada sekolah inklusif pula, sekolah anak-anak autism menggunakan gambar untuk menyatakan dalam komunikasi. Jadi, adakah itu lengkap? Bukan. Itu adalah tindakan pengganti bahasa lisan yang lengkap. Jika guru berdiri nak mahukan alat untuk utama, maka kanak-kanak ini akan pilih
Oleh itu, apabila pihak pembangkang mengatakan komunikasi bukan lisan sudah mencukupi, sebenarnya mereka mengabaikan hakikat bahawa tanpa bahasa, interaksi sosial akan menjadi kabur dan mudah disalah tafsir dan akhirnya mencetuskan lebih banyak konflik. Seterusnya, yang kedua, dalam membincangkan hujah ketiga, jelas bahawa sistem pendidikan formal tidak dapat berfungsi tanpa bahasa kerana keseluruhan proses pembelajaran termasuk arahan, penjelasan dan penilaian berlaku dari bahasa. Menurut kajian UNESCO, kanak-kanak belajar dengan lebih berkesan apabila pembelajaran disampaikan dalam bahasa yang mereka fahami. Malah kekurangan penggunaan bahasa yang sesuai boleh menjejaskan kefahaman dan pencapaian akademik mereka. Seperti yang kita tahu, guru mengajar menggunakan bahasa, buku ditulis menggunakan bahasa dan murid dinilai melalui bahasa. Tanpa bahasa, maklumat tidak dapat disampaikan dengan tepat, malah proses pembelajaran juga akan menjadi tidak sistematik. Berdasarkan ketiga-tiga hujah yang telah saya kemukakan, jelaslah bahawa bahasa merupakan asas utama dalam perkembangan kognitif, interaksi sosial dan juga sistem pendidikan formal kanak-kanak. Izinkan saya merangkap sedikit. Burung merpati terbang ke desa, hinggap sebentar jahat cemara. Bahasa tunjang pembinaan bangsa, bukan lisan sekadar pelengkap sahaja. Tuan Yang Pertua, pihak pembangkang cuba mengangkat pelengkap menjadi pengganti, tetapi hujah tersebut gagal kerana tidak selari dengan realiti perkembangan kanak-kanak dan sistem pendidikan. Oleh itu saya tekankan, tanpa bahasa, komunikasi mungkin berlaku, tetapi kefahaman tidak akan pernah sempurna. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Yang Berhormat. Bahasa yang sangat hangat. Bahasa ini diteruskan lagi dengan ini. Dipersilakan Yang Berhormat Datuk Amir Hana, pembangkang kedua bagi pihak pembangkang untuk membuatkan biasan dan hidup-hidup. Tuan Yang Dipertua, memegang mandat selaku pembangkang kita pada hari ini, saya, Warisan Pembangkang bangkit bagi meneruskan perjuangan kami bahawa kami membina unsur pada hari ini dengan menyatakan bahawa komunikasi bukan desain, bukan sekadar pelengkap, malah merupakan asas dan media utama komunikasi yang berkesan. Tuan Yang Dipertua, setelah saya pergi kepada unsur utama, izinkan saya bahawa Dewan ini kembali kepada satu realiti dan sering kita termasuk pandang. Jika seorang kanak-kanak belum mampu bercakap, adakah itu maksudnya tidak boleh komunikasi? Sudah tentu tidak. Kerana hakikatnya sebelum satu perkataan keluar dari mulut kanak-kanak, mereka sudah bermula berkomunikasi. Sebagai contoh, dengan adanya satu tangisan bayi, dia sudah mampu membuatkan rumah yang tenang tidak berhala. Kerana akan adanya yang mencari susu, memberi selamping dan ada yang cuba menenangkan. Dan semua ini baru mampu menggunakan satu perkataan itu. Maka ini sangat jelas, komunikasi ini sudah wujud sebelum adanya bahasa. Wakil Dewan sekalian, izinkan saya mengemukakan hujah saya yang pertama, iaitu dalam perkembangan awal kanak-kanak, komunikasi bukan lisan bukan sekadar satu bentuk reaksi, tapi merupakan asas pada pembentukan bahasa itu sendiri. Kanak-kanak tidak lahir dengan keupayaan berbahasa. Sebaliknya, mereka memulai dengan tangisan, ekspresi muka, eye contact dan respon terhadap kesedaran. Malah sejak tangisan bermakna yang berbeza. Tangisan lapar amatlah berbeza dengan tangisan sakit, dan ibu bapa pula tidak menggunakan kamus atau stimulator untuk memahaminya. Ini jelas menunjukkan bahawa manusia dilengkapi dengan sistem komunikasi bukan lisan sejak awal itu. Jadi daripada interaksi inilah bahasa akan mudah terbentuk. Kanak-kanak belajar bahawa senyuman bermaksud selamat, kerutan dahi bermaksud teguran, dan gerakan tangan bermaksud arahan atau keinginan. Jadi jelaslah komunikasi bukan lisan, bukan berada di luar bahasa, tetapi menjadi asas kepada pembentukan bahasa itu sendiri. Tuan Yang Dipertua, seterusnya kita lihat pula pada realiti sebenar dalam bilik belajar. Tidak semua kanak-kanak berada pada tahap yang sama. Dalam satu kelas, ada yang murid autism, ada yang murid speech delay dan murid yang datang daripada latar bahasa yang berbeza. Dalam situasi ini, jika guru hanya bergantung pada bahasa lisan, maka akan ada yang murid yang tercicir tanpa kita sedari. Lebih membimbangkan, murid yang tidak fahami akan
berubah dengan hanya satu gesture, satu demonstrasi atau satu perubahan ekspresi muka sahaja. Contohnya, satu isyarat tangan sudah cukup untuk buat seluruh kelas diam tanpa satu perkataan sekalipun. Jadi ini menunjukkan komunikasi desain. Komunikasi bukan sekadar alat tambahan, tetapi jambatan yang memastikan inklusiviti dalam bilik darjah. Poin yang kedua, pihak kerajaan selalu meletakkan bahasa sebagai satu-satunya medium komunikasi. Namun, jika bahasa sudah mencukupi, tidak perlulah guru menggunakan gesture, visual atau demonstrasi untuk memastikan murid ini benar-benar faham. Jadi ini telah membuktikan bahawa komunikasi sebenar tidak pernah bergantung pada satu bentuk sahaja. Kesimpulannya, poin kedua, komunikasi bukan desain bukanlah sekadar pelengkap seperti yang dinyatakan oleh pihak kerajaan. Komunikasi bukan desain, wujud sebelum berbahasa. Berfungsi sebagai bahasa berkembang dan termasuk begitu bahasa akan dipahami. Jadi saya tinggalkan satu persoalan kepada pihak kerajaan. Bagaimana sebabnya wujud sebelum berbahasa boleh dianggap sebagai pelengkap kepada berbahasa? Tanpa asas bangunan tidak berdiri, tanpa komunikasi bukan desain, bahasa itu tak tidak berubah. Jadi, oleh itu kami dengan tegas membangkang
mungkin kerana pengetahuan tentang kewujudan prasekolah pendidikan khas ini tidak berleluasa, tidak diwawarkan kepada orang ramai. Kerana itulah tidak banyak informasi yang betul tentang wujudnya pendidikan prasekolah untuk pendidikan khas ini. Jadi nampaknya saya tidak sempat untuk berujar. Masa yang menunjukkan hanya 4 minit kan, nampaknya lonceng telah bunyikan. Dan saya cuma nak terang satu saja, bahawa komunikasi bukan lisan ini tidak mampu untuk menggantikan bahasa. Kerana saya bayangkan di sini. Pernah kita nampak cikgu dalam kelas kan, nak ajar kanak-kanak ABC, dia ajar macam ni. Okey murid-murid, ada ke? Pernah. Guru tu mesti ada. Guru mestilah. Maaf yang bahas masalah dengan ini saya perbahasan rencana Okey, nampaknya warisan kerajaan semakin panas dari situ. Okey, terima kasih kepada Tuan Yang di-Ketua. Warisan kerajaan yang terlalu seimbang serta sidang dewan yang dimuliakan. Usul pada hari ini, komunikasi dengan lisan adalah pelengkap, bukan pengganti bahasa dalam pendidikan awal anak-anak. Sebagai pengangkat ketiga, saya berdiri teguh untuk menolak usul ini sebulat suara. Pihak kerajaan terlalu taksub dengan teori kata-kata sehingga mereka buka bahawa dalam undang anak-anak makna tidak memberikan suara tetapi memberikan Tuan Yang di-Ketua. Sepanjang perbahasan rakan pertama saya telah memastikan bahawa komunikasi bukan lisan adalah asas perkembangan awal. Manakala rakan kedua saya pula telah menunjukkan bahawa ia lebih berkesan dalam situasi sebenar. Masalah besar kerajaan hari ini, mereka menganggap bahasa adalah tuan dan perbuatan hanyalah hamba. Ini salah. Kanak-kanak melihat sebelum memahami, meniru sebelum bercakap dan merasa sebelum menyebut. Jika bahasa lisan itu cukup hebat, mengapa bayi yang masih kecil sudah pun memahami kasih sayang tanpa perlu satu pun kosakata? Pihak kerajaan mengatakan bahawa bahasa lisan tidak boleh diganti. Namun
Okey. Kita dalam ruang sekolah kita sendiri ada buat sudut alam sekitar. Kat situ ada tong sampah. Guru tu boleh menunjukkan contoh ambil sampah, letak komunikasi melalui bukan lisan itu dengan pekerjaan berbanding komunikasi lisan yang awal tadi. Guru boleh menggantikannya terus. Okey, saya tidak perlu dah saya. Okey, dari sini saya dengan tugasnya menolak usul yang mengatakan komunikasi bukan lisan adalah pelengkap bukan pengganti dan bahasa dalam pendidikan awal kanak-kanak. Mohon usul ini untuk ditolak. Sekian, terima kasih. Demikianlah tadi kita melihat dan mendengar jauh-jauh tentang penjelasan daripada ahli-ahli yang berhormat, pihak kerajaan dan juga pihak perbankan. Bagi sesi kemudian, Dewa ditangguhkan selama 2 minit. Pihak kerajaan hari ini gagal menjawab satu persoalan besar. Jika bahasa